setakat ni. Anin Khabbab Al-Arid radhiyallahu anhu hajarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabtaghi wajh Allah wa wajaba ajruna 'ala Allah wa minna min mada aw zahaba lam ya'kul min ajrihi syai'a. Kata Khabbab kata, kami berhijrah bersama dengan Rasulullah ni semata-mata kami nak mencari keredaan Allah. Kami betul-betul kami tidak ada niat lain melainkan kami betul-betul nak cari keredaan Allah. Kami mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah. Amal tidak ada apa lain. Kata popok sahabat Nabi Khabbab ni kata, mana berhijrah mari ni, kita mari ke masjid ni kerana semata-mata kerana Allah, tidak ada niat lain. Tidak ada niat lain melainkan kerana Allah. Begitu juga para sahabat berhijrah, kami tidak mengharapkan gapo-gapo. Kami hanya memerlukan wajaba ajruna 'ala Allah. Nak minta ganjaran daripada Allah. Tu ya. Wa minna minnal madha aw zahaba lam yakun min ajri syai'an. Ada di kalangan kami ni, ada yang dapat menikmati kesenangan selepas Islam ni, lepas pembukaan kota Mekah. Dan ada di kalangan kami ni tidak dapat merasai. Ada hak sama-sama berhijrah kepada Nabi ni, sampai ke Madinah, Nabi Islam terus sebar, dapat pembukaan kota Mekah, dapat merasai nikmat akan kemenangan Islam dan kegemilangan Islam. Ada setengah tak ada dapat mati dah. Tak ada nampak. Wa kana minhum, antara salah seorang daripadanya sahabat Nabi yang tak dapat mengecapi nikmat kecemerlangan Islam adalah Mas'ab ibnu Umar. Mas'ab ibnu Umar. Dia Allah uji sungguh tuan-tuan dia tuan-tuan. Allah uji sungguh. Qutila yaumal Uhud, dia mati pada medan perang Uhud. Lam yatruk illa namirah. Tidak ada di sisi dia semasa mana dia mati melainkan ada kain namirah. Namirah ni rima belah. Hanya ada di sisi dia mayat dia ni ada kain berbelah. Kain seperti orang Malaysia, kain belah. Tidak ada yang lain melainkan kain belah. Tuan-tuan bayar. Orang kaya tuan-tuan. Boleh kalau kita sampai Afrika ni. Ini Mas'ab bin Umair baru. Ini baru Mas'ab bin Umair. Daripada kaya tinggal segala kekayaan sehingga mati. Kita sesok-sesok pokok kita tak ada seorang habuk ni. Tanya dengan tak ada kain kapal. Semua kain kapal. Sesok bagaimana di Malaysia. Sesok bagaimana. Dapat asnaf. Oh tu boleh asnaf, alhamdulillah asnaf. Tapi mati wajib. Semua buat tahlil pula makan pula. Bibitis pula masuk mayajak. Mayat-mayat. Kok kita. Sesok kalau kaya tahu. Kawening ni, hak kaya-kaya ni. Siapa tak ada satu pitih, satu sen pun duit tak ada. Bahkan pakai ya pun tak ada nak tutup je naik mayat dia. Bayangkan tak. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan nak sini ke syurga. Syurga ni bahagian mahal. Dia kena nilai dia tinggi. Buat kita setara ni nilai nak masuk syurga. Jauh tak tuan-tuan. Nak kedekuk ni. Macam-macam perangai uduhnya. Waktu tenokok orangnya. Tengah malahnya ramai ibadat. Aku kita. Bukan kata tuan-tuan saya sendiri. Jauh tuan-tuan. Kunna apabila kami iza ghattayna biha ra'si kharajat rijlah. Apabila kami nak tutup jenazah dia, kami tutup muka dia, nampak kaki dia. Yang kain namirah. Wa iza ghattaya biha rijlahu kharaja ra'sa. Apabila kami tutup kaki, nampak kepala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghattu biha ra'sa wa ja'alahu rijlihi izkhir. Nabi kata kalau gitu tutup kain namirah tu di mukanya, manakala kaki dia ditutup dengan daun, satu nama daun yang ada di Madinah dia nama izkhir. Daun ni daun lebar pun besar. Dia bang harum sikit, dia letak tutup kaki. Itu. Riwayat hadis ni alqa ila rijlihi min al-izkhir atau kama riwayat al-Imam Bukhari. Imam Bukhari riwayat ni. Tuan-tuan. Tidak ada kain kapel yang tak dapat menutup, melainkan ditutup dengan daun-daun kayu yang terdapat di kota Madinah. Tuan-tuan bayangkan. Baru Mas'ab bin Umar, belum Sayyidina Ali, belum Sayyidina Utsman, belum Sayyidina Umar, belum Abu Bakar. Sekarang kita baca hadis dia. Tuan-tuan nak main-main dengan sahabat Nabi.
Tuan siapa dia? Tuan kita ni baru ni. Mana sahabat Nabi. Ni Mas'ab bin Umar. Kita siapa dia? Pokok sahabat Nabi ni daripada sesok jadi kaya jadi sesok. Pokok kita ni daripada sesok jadi kaya kata. Sahabat Nabi semua kaya jadi sesok. Tak ada seorang habuk daripada kaya jadi kau mati kaya. Semua orang kita sesok. Kita, pokok kita ni lan tak kira siapa-siapa dia kau. Daripada sesok lah kau jadi kaya raya. Tapi lupa akan nikmat Subhanahu wa ta'ala. Tak sedari. Ini sebagai satu pengajaran. Kita baca hadis ni kata-kata tuan-tuan. Kita kena nilai diri kita. Setara mana. Kalau kita tak boleh buat setara mana, tak boleh buat kepada sahabat Nabi, setidak-tidaknya kita ambil juga intipati daripada perbuatan dia. Kalau kita nak kata dia tak sah, baik. Hebat tak hebat Mas'ab bin Umar menurut para ulama hadis. Menurut para ulama hadis. Dia kata ada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Ayat 23 khusus kepada dia. Allah khusus. Tengok siapa masuk nama dia ni. Nama tidak ada tapi maksud ayat itu rujuk kepada Mas'ab bin Umar. Hebat tak hebat. Kalau nama sudah masuk dalam Quran, tak ada masalah. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ayat ni khusus Allah turun kepada orang-orang Islam yang sanggup menjual diri dia semata-mata untuk cari keredaan Allah, iaitu Mas'ab bin Umar. Antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Allah untuk berjuang pada jalan Allah. Maka ada di kalangan mereka selesai menunaikan janjinya, yakni syahid. Seperti mana Mas'ab bin Umar mati dalam peperangan Uhud. Dan ada yang sedang menunggu giliran untuk pergi lagi, untuk mati lagi. Dan mereka tidak mengubah apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini. Sebab itulah kita ni, kita kena nilai lah setara mana kita ni tuan-tuan. Sebab tu kita sedangkan kita ni dalam semaya ni kita ikrar sama qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut. Sebab itulah kita ni saya selalu beri pesan, terutama sekali orang masjid sini taklah, tapi saya tuju di kepada Masjid Al-Qudus lah. Maknanya banyak di kalangan pokok kita ni supaya best, tapi mulut ni masih bisa lagi lah. Dia kata kau sama-sama sendiri. Terutama sekali golongan-golongan wanita buat fitnah. Dia kata macam-macam. Dia bodoh, dia balas sama sendiri. Sebab itulah orang semaya ni semakin kuat kita semaya, semakin kuatlah Tuhan uji. Tapi manusia ni, kita baca lah hadis lagi mana dia kalau dia mulut suka dia kata kau orang dia tak kena ubah. Dia akan mati dekat dia lagu tu. Jangan kalau 10 orang nak boleh jadi seorang nak ubah tu saya. Lepas tu ingatlah. Ingatlah kita. Kalau boleh kita minta kepada Allah. Supaya kita ni diubah dengan kita yang tak boleh ni. Sebab itulah kata pepatah harap. Kalau dalam diri kita ni ada sifat pemaaf. Suatu benda yang lepas tidak boleh diubah. Tetapi kita boleh ubah benda yang akan datang. Hak benda lepas kita tak boleh ubah dah. Tetapi benda akan datang ni kita boleh ubah. Bagaimana kita. Hak lepas biarlah. Biarlah. Sudah. Kita dah balas sama kening. Dah balas sama-sama kita. Cukup-cukup lah. Berapa lah. Kerana politik atau bukan. Pada-pada lah. Tapi kita boleh ubah hak benda akan datang. Yang kedua, kalau bukan hak kita, jangan ambil tuan-tuan. Kalau benda tu bukan hak milik kita, jangan kita sekali-kali kita ambil. Ini saya tuju, saya kata tuju di Masjid Al-Qudus. Masjid Al-Qudus ni tuan-tuan, dia kalau setiap pagi, pagi Jumaat, orang tak nasi, macam-macam nasi. Nasi lemuk. Ambil saya seorang 3-4 buku ambil. Siapa orang lain ni tak ada nak makan. Kita nak klik ke anak bini kita, apa tidak? Kita mari semaya, apa anak bini kita tak mari, kita dah ambil lah. Ambil 3 buku, 4 buku. Nasi orang lain semaya tak ada. Sedekah orang sedekah winasi tu nak suruh pahala berata, kita dah ambil kita seorang. Mari nak semaya nak ambil benda orang. Tanya tuan-tuan. Kata kerja khidmat pula betul, benda gitu. Kata kan
hak bobo. Tu hak nak semaya bah. Hak mari masjid, hak dengar kuliah, hak tak dengar kuliah, hak tak semaya bah, tak tahu lagi mana. Hak tu macam-macam bunuh orang memang. Yang ketiganya, kata pepatah, kita kena bagi 1000 peluang kepada orang lain untuk berubah. Ini 1000 peluang. Berubah. Jangan jalan kita. Tetapi jangan sekali-kali kita beri sekali peluang untuk jadi musuh pada kita. Jangan. Jangan kita menjadikan kita jadi semakin ramah musuh. Kerana mengakibatkan kita yang menjadi risiko. Baik, itulah. Di antara hak terpasai, hak minggu lepas berkenaan dengan masalah rumah. Baik, kita masuk dalam hadis yang baru. Sambung hari detail daripada ini juga. Daripada Ibnu Umamah radhiyallahu anhu, Ibnu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah fasami'tuhu fiha khashfah baina yaday. Faqultu ma hadza? Qala Bilal. Qala famadaitu fa iza aksaru ahli jannah min fuqara'il muhajirin wa zawaril muslimin. Okey. Nah, riwayat hadis ni tuan-tuan. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad, Masna' yang sahih. Ini dalam Masna' dia. Masna' yang sahih. Daripada Ibnu Abi Umamah, dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala Rasulullah dakhaltul jannah. Aku telah dimasukkan dalam syurga. Dalam syarah hadis tuan-tuan, peristiwa ni berlaku semasa mana peristiwa Mi'raj. Nabi diangkat ke langit. Sebab tu penting syarah hadis. Tak boleh baca hadis saja. Baca hadis saja kita tak tahu. Jadi ngaruk orang lain. Banyak yang ngaruk ni pasal tak baca syarah hadis. Ngaruk ni. Ngaji agama faham Mesir. Wak master PhD pun ngaruk. Pasal tak baca molek. Dakhaltul jannah. Kata Nabi, aku telah dimasukkan ke dalam syurga. Apabila aku masuk dalam syurga ni, Allah masukkan aku dalam syurga ni. Fasami'tuhu fiha khashfah. Aku dengar. Telinga aku ni berjelas. Betul-betul clear aku dengar satu bunyi tapak kasut berjalan. Khashfah. Bunyi tapak kasut kokak dalam syurga. Tuan-tuan. Fakultu, maka aku pun kata kepada malaikat, mahaza. Apa tu wahai malaikat? Apa tu? Bunyi tepak. Nabi tak tahu. Nabi tanya, mahaza. Apa tu bunyi tu? Orang gede ketak. Qala malaikat Bilal. Berapa? Bilal ni siapa dia tuan-tuan? Orang sesak hamba abdi. Baik. Bila ni, masa Nabi Mi'raj, bila duduk bawah di bumi Mekah, di bumi Madinah ni, bila hidup lagi. Tapi Tuhan sudah tunjuk kedudukan bila mati sekali lagi duduk dalam syurga. Ini kita, tuan-tuan. Kita ada sini, tuan-tuan ingat tuan-tuan, kemari ni, tuan-tuan ingat tuan kena mari. Sebenarnya hidayah Allah sudah tertulis. Siapa dia yang akan berada di masjid, siapa yang akan berada tidak di masjid. Semua Allah tertulis. Daripada Lauhul Mahfuz. Kita ni hanya penyebabnya yang menjadi. Allah yang tentukan. Abin Noh mari bukan kerana Abin Noh. Tapi Allah yang telah pilih Abin Noh untuk mari sini. Tuan-tuan patut bersyukur. Patut kita kena baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Supaya aku dapat mengingati Engkau. Mendapat orang ibadat kepadamu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Allah pilih kita ni. Tuan-tuan ingat memang ke? Alangkah malangnya hak Tuhan tidak pilih untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, tidak bersama-sama dalam majlis semaya berjemaah. Bukan boleh kata dia sebab Allah tidak pilih dia. Abu Bakar, misalnya Abu Bakar pula bila ni dia tengah bawah, dia tengah tidur lagi masa Nabi Mi'raj. Nabi nampak dah apa yang berlaku kepada Bilal selepas dia mati dan kiamat nanti di dalam syurga. Allah sudah gambarkan kedudukan Bilal di dalam syurga. Suruh ayat Nabi, tunjuk Nabi supaya Nabi klik ayat ke umat-umat dia lagu ni sebenar. Tuan-tuan.
Itu pusing lah. Tu tak lakukan dah. Eh? Itu Allah. Qala. Lepas tu Nabi pun kata, pamada itu Nabi pun jalan. Nabi round malaikat lot. Round habis seluruh syurga Nabi. Pamada itu. Aku berlalu berjalan round habis. Kerja Allah walaupun satu malam tapi Allah boleh pendek ke waktu. Boleh pendek tutup matahari buat bergerak jalan habis. Habis Nabi round dari syurga. Sepanjang Nabi pamada itu Nabi berjalan dalam syurga, fa iza aksarul ahli jannah. Hak Nabi kata majoriti aku tengok ahli syurga ni majoriti minal fuqara'il muhajirin wa zawaril muslimin. Hak aku tengok majoriti penduduk dalam syurga ini adalah orang-orang miskin di kalangan muhajirin. Banyak orang miskin lah dalam syurga ni. Tak ada orang kaya, tak ada. Yang baik tuan-tuan. Wazawaril muslimin. Dan anu-anu orang muslim hak mati awal. Ada tuan-tuan sini anu mati awal. Mati kecil, mati beranak. Untung orang tu. Ada anak mati kecil. Anak-anak kita ni ya ahli syurga dah wazawaril muslimin. Dia duduk tunggu mopok dia nak syafaat. Untung. Dia tunggu mak. Dia tak pernah tengok muka mopok dia. Ya Allah, berilah peluang mopok dia ni masuk syurga sebab dia tak pernah tengok. Allah akan bagi permohonan dia. Sebab dia tidak dapat mengecapi nikmat dunia. Allah bagi. Sebab tu orang untung Allah pilih. Orang pilih semua ni. Betul yang memang air. Saya Alhamdulillah harus orang nak mati. Dia hidup 17 jam. Dah tu happy dia dah. Ni, ada hadis ni. Orang miskin. Maknanya penduduk abadi, pokok miskin nanti. Rasa duka cita lah kalau kita pitih tak ada banyak mana pun. Ingat kita ingat Allah. Ada sikit buat sebagaimana. Buatlah untuk Allah SWT. Sikit saja sikit. Jangan hati kita ni dia belenggu dengan rasa kedeku. Jangan. Minta dengan Allah. Kita tidak ada kekuatan supaya Allah beri kekuatan untuk kita buat kebajikan. Baik. Nabi sambung lagi hadis ni. Walam ara ahadun aqalla minal anbiya aghniya wan nisa. Walam ara. Sepanjang aku duduk lalu aku tengok orang miskin darat anak orang muslim yang mati, aku tak tengok langsung mana-mana orang kaya, melainkan sikit je orang kaya dan orang tino. Nabi kata dua. Sepanjang aku duduk raung dalam syurga ni, aku tengok tidak ada langsung dalam kepala aku tengok orang tino dengan orang kaya dalam syurga. Illa qalila, sedikit je orang kaya. Jadi, jangan duduk tengok saya harta ni. Cukup-cukup lah. Kok mana ada? Kita boleh pecing cukup lah. Kalau kerja-kerja kita lain lah. Kalau kita boleh pecing, tak ada. Cukup lah. Cukup tak sedut lebih cari lebih lah. Wen kalau lepas pecing tak sedut cari lah. Tupu ke masjid. Boleh ada cari dia guna. Kita boleh pecing. Kalau kerja sendiri saya tak kata. Kita kerja. Cukup-cukup lah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingati sama kita dapat meningkat darjat. Allah Subhanahu Wa Taala dia uji kita sekali, kita tak dengar dia uji, habis dia uji dia kedua. Ingat baik-baik. Cukuplah kena pecing 3,000, 3,000 duduk di atas 3,000. Kita sedut memikirlah ke anak-anak. Tapi kita lah kita dengan bini kita sudah. Anak-anak kita boleh belajar dia cukup dah. Dia cari diri lah. Ada takut rumah dia duduk lah, dia mau buat dan lepas kita mati. Kita fikir diri kita. Kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada, melainkan sikit sangat orang kaya wal aghniya sebab apa? Wan nisa rutin dengan baik-baik. Sikit Nabi kata, amat sikit.
Kila li dikatakan kepada aku, malaikat kata kepada aku, malaikat Jibril kata kepada aku, amman aghniya fahum huna fi bab. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, orang kaya bukan tak ada. Ada orang kaya ni, ada. Tapi mereka ni tertahan di pintu. Di pintu duduk tahan. Allah tahan. Allah tanya satu persatu. Duduk tahan. Setiap satu sen pun Allah akan tanya. Saya akan lepas. Hasil kita ambil ni, halal ke tak halal abidi, kita ambil hak orang, kalau siapa dia akan ditanya, satu sen pun akan ditanya oleh Allah. Tidak akan bergerak tapak kaki kita selain sebab kita terlepas daripada soalan ini. Akan ditanya satu persatu. Ni, kalau hadis Nabi anak ya, Nabi perlu beringat sebab Nabi tengok dah. Nabi klik, Nabi royak hadis ni supaya pokok kita ni beringat. Mau cari piti betul cara halal. Betul. Nah. Tapi buat apa duitmu? Aina ma anfaqa fiha. Di mana kamu belanja ke dia? Tanya pula situ. Membelanja kau siapa dia? Ada ke tak membelanja untuk jalan Allah? So, bukan nak buat masjid. Nak mesti kau dalam tabung pun tak boleh. Buat masjid ni jauh jelak lah. Nak beri tanah kepada masyarakat untuk buat bina masjid, lagi dahsyat lagi. Tak jauh jelak lah kita. Kalau kita cari, kita tanya tuan-tuan. Sebab tu jadi lambat masuk syurga. Bukan tak ada orang kaya ni. Ada tapi lambat. Tuan hadis ni panjang ni. Allah bagi contoh. Siapa dia yang banyak fitih ni lambat? Ada. Hadis ni panjang. Sebab tu kata hadis ni kanah ni. Tanya. Dia tanya habis. Gue tanya ni. Mau jadi guru besar, mau gaji berapa ribu, 9,000. Waktu mu buat kerja kau tak mu. Mu duduk atas kursi saja, kau mu duduk arah mu buat diri tak kerja, anak buah mu buat kerja. Habis. Tanya habis. Bukan setakat nanya PT. Mu buat kerja kau tak dengan gaji mu boleh 9,000 tu mu duduk atas kursi. Baru buat mu nak kursi, kau duduk mutar kursi, punah dengan PT. Mu ada tu. Mikir tak? Semua anak buah ada kerja. Mana West dan Miming? Guna. Kata so. Contoh. Ada kau duit 9,000 orang gaji bayar ni. Itu contoh. Sebab tu proses dalam bila kira amalan tuan-tuan lama tuan-tuan. Kata malaikat hahuna fi bab yuhasabu wa yumahisuna. Selidik satu persatu. Tafstik. Dihitung, selidik. Mahisu. Dik. Tutup nanya umur lagi. Umur masuk mana umur. Gapa habis umur 90. 50 tak apa, 90. Doktor 90 duk main di stadium lagi satu. Doktor. Duk ni karaoke lagi 90. Tak bergerak lah tapak kaki kita. Itu orang kaya. Kita orang lagi setakat tu dulu. Yuhasabu wa yumahisun. Tertahan. Dalam satu hadis kita baca dulu, beza orang kaya dengan orang miskin ni, beza dia 500 tahun. Beza. Masuk dari syurga. Tuan-tuan bayar 500 tahun. Kerak, dia bukan dunia pun lama dah. 100 hari sana tu sama 1000 tahun. Wa amman nisa'a naltinarna. Wa amman nisa' fa alhahunna ahmarani. Kalau orang Tino pula sebab sikit dalam syurga ni, sebab dia ni hari-hari dia duk sibuk dengan dua benda merah. Ahmara ni. Dia duk sibuk dengan dua benda merah. Hari-hari duk kecek dengan dua merah ni. Tak ada kerja lain.
Ni hadis ni. Apa benda dua merah ni? Ahmara ni, dua benda merah ni. Iaitu az-zahab wal harir. Duk cara kemas dengan sutera. Hari-hari dah kecek pakai tuan mari majik tu doa ni gelai bauli ni gede-gede tunjuk. Gede-gede. Utin lagu mana? Tak terlepas daripada mulut dia duk kecek hamah as-sutera. Ini satu hadis ni. Hadis lah riwayat Imam Bukhari. Utin masuk tak syurga, tak ada syurga ni sebab kerana dua perkara, mulut dan kemaluan. Sahih. Itu lagi kuat lagi hak tu. Bukhari, ni Imam Ahmad. Man rutin orang kurang dari syurga, kita dapat dua hadis, satu mulut, kemaluan, mah, sutera. Mana saya ni? Kecek. Terus bini kita lagi kecek satu. Jumpa sama-sama, jumpa bini untuk email dengan bini untuk bilang, jumpa. Mau beli bila mah ni. Umi bagi contoh. Nah. Banyaklah. Qala Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata, "Summa kharajna min abwabil jannah samaniyah." Lepas duk tengok belakang keadaan dalam syurga gini, tengok orang kaya, orang miskin duduk dalam syurga, kaya lambat, orang tina beramak sikit dalam syurga. Kemudian Nabi kata, kita tubiklah. Summa kharajna min abwabil jannah samaniyah. Nabi tubik daripada syurga, daripada pintu yang lapar. Maknanya syurga ni ada lapar pintu. Ya, sebab kita nak pergi dari syurga ni ada lapar. Abwabus samaniyah. Nabi tubik. Nabi tubik lah. Tubik daripada syurga. Apabila Nabi tubik, falamma kuntu fi bab, tubik je. Tatkala aku ni duduk tepi pintu syurga, lepas tubik sikit pada pintu syurga ni, utitu fi kifah wa wada'u fiha wa wada'at ummah min fi kifah faraja'atu. Okey. Nabi tubik lah daripada pintu syurga, Nabi tak dipegang, Nabi diletak di satu kifah, timbangan, mizan. Tubik lah. Nabi letak di satu, tubik daripada pintu tu, enggak, malaikat kata, okey, Rawan Muhammad duduk sebelah ni. Allah tunjuk lagu mana mizan, timbangan. Supaya Nabi klik, cerita kepada umat dia. Lagu ni rupa-rupanya timbangnya di pada masa. Nabi tengok timbangnya, Nabi duduk atas timbangnya itu. Tuan-tuan faham tak? Kan ni hak benda hak Nabi nak royak ni, apa yang akan berlaku sikit lagi. Allah sudah tunjuk kepada Nabi. Benda tak berlaku lagi tapi Allah sudah tunjuk kepada Nabi Muhammad untuk diberitahu kepada umat dia. Hakikat manusia sikit lagi. Ini. Tubik saja ni, falamma kuntu fil bab utitu fi kifah. Aku dibawa oleh malaikat. Kemudian diletak di sebelah timbangan. Wa wudi'a fiha, aku diletak dari itu. Neraca. Diletak aku dari itu. Cokoh duduk sebelah itu. Kata Rasulullah. Wa wudi'at ummatu fi kifah. Manakala di sebelah lagi diletak umat aku. Diletak umat aku di sebelah lagi. Seluruh umat aku daripada termasuk siapa-siapa dia pun start daripada aku sampailah kepada kiamat. Tak lahir lagi ni anak cucu kita ni. Tak beranak lagi hak jadi beriman ni akan ditimbang sekali dalam kifah tu. Timbang dengan Nabi Muhammad. Wa raja'tu, aku lebih berat, kata Rasulullah. Baksa, sedekah lah setara mana pun kita, banyak setara mana pun. Semaya dah pecah hadai, pecah kaki ni. Bukan berjuta orang pecah mayat. Berbilion, bukan juta, berbilion. Wah, mana. Tapi Nabi kata, apabila ditimbang, para jatuh, aku lebih kuat. Aku lebih berat lagi timbangnya. Timbangan neraca tu seru berat oleh aku. Tak badai umat aku, nak banding dengan amalan yang aku. Allah. Bahmana berdeka kita.
susah nak masuk syurga. Ya betul-betul rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni, kita kena baik. Baik dengan dia. Tuan-tuan, saya nak ajak kepada tuan-tuan, selain pada amal ibadat, kita kena rahmah dengan orang. Mudah dengan orang. Kita cara orang mudah, kita hormat orang. Tuan-tuan, saya nak ajak. Dekat saja. Amalan banyak tapi kita ni tidak hormat orang, sombong, takabur, jangan harap kita nak masuk syurga. Kita suka mudah orang panggil tunduh, mudah tenaga kita nak tolong orang. Orang minta tolong, tak pernah banyak amal tadi. Sehingga orang hormat kita. Orang malu mata kita ni kerana kebaikan kita. Hak ni kita nak. Hak ni hak masuk syurga malik ni. Orang malu kita ni bukan kerana orang kerana kita orang baik. Kita orang mudah kira. Orang kata mudah kira ke bahasa. Lecah. Tak ada payah kira. Minta tolong. Beres. Betul. Ada seorang tuan-tuan jemaah di Masjid Al-Qudus, tapi saya tak siapa dia, memang saya kagum dengan dia. Kok saya cerita dulu baru saya masa dia belum hari, dia kata dia tak pernah semaya. Dia tak pernah semaya. Puasa tak pernah puasa. Ngamuk dia buat malu. Bini dia ni buat masalah ngamuk dia. Bini dia ni buat tayar kemuk dia pun tak cara untuk malu. Tapi umur 50 lebih dia insaf, tuan-tuan. Dia mengaju saya berdiri menangis. Dia menangis, tuan-tuan. Saya tengok memang aku jujur dah sumpah dari dia. Tuan-tuan tahulah ni. Setiap kali ditanya pandai, setiap waktu ditanya saya nak berubah. Saya perhati, tuan-tuan. Dia semaya kalau Zuhur, lepas semaya Zuhur dia semaya pun qada Zuhur 4 rakaat. Lepas tu dia buat 4 rakaat sebelum Zuhur dan sebelah Zuhur. Makna dia semaya sekali-kali semaya kat 20, 30 rakaat. Setiap hari dia buat. Isya lagi tu juga. Orang betul-betul Isya. Saya kata Allah, betul-betul saya tengok. Bukan kata bukan start ni, bukan baru 2-3 hari. Nak masuk setahun. Dia still amal dia. Dia menangis, dia kata, dia tak pernah semaya. Tak pernah dia kenal semaya. Tuan-tuan bagi akan tak. Allah nak bagi hidayah. Semaya puasa. Dulu dia kata dia balawi. Tak kenal puasa. Allah nak bagi hidayah. Saya kagum dengan tuan-tuan. Kalau saya ngajar tu semua dia catik, jadi amal. Semaya sunat Isya 4 rakaat dia amal. Siapa kelal. Semaya 10 Zuhur 4 rakaat. Lepas hari Zuhur 4 rakaat. Dia amal. Dan dia tahu dengan semaya fardu. Qada. Dia kata, Ustaz, saya subuh saya tak buat masjid, saya malu kat orang. Pak Lima. Saya kata, saya tak tahu. Tak tahu. Saya kata, jaga pagar. Ya, enggak habis hari. Terengganu ni, buat bagi saya. Allah. Kan orang baik. Orang baik. Tak ambil Ustaz ni. Lepas tu, saya kata, saya nak cari kelapa dagu, nak campur, nak tumbuk. Orang apa dia mari? Ustaz ambil ni. Malu saya tuan-tuan. Orang betul-betul Ustaz. Zuhur, sebelum bayar Zuhur tu ada dari kita pergi tu, dia ada. Subuh dia awal tu bilang ni. Tuhan nak ubah. Tuan-tuan, orang Tuhan nak ubah ni contoh nak isyak. Kalau biasa orang nak nunjuk ni, dia 3-4 bulan balik asal. Tapi kalau makan tahun ni tak. Penginsafkan dia. Ditanya saya, Ustaz, lagu mana saya nak tebus dosa saya, ngamuk saya kata tak tahu. Sedekah. Orang dia sedekah. Dia saya. Tapi saya kepada tuan-tuan, dia tak ajak orang. Dia sedekah 15,000 ke masjid. Niat untuk mok dia. Padahal dia tu bukan orang seni. Kalau dia jutawan tu 15,000 sikit ya. Dia orang suka kita, 15,000 ni, banyak tuan-tuan. Tuan-tuan nak 1,000 tak boleh. Bukan sekali tu dia tanya saya pergi sedekah. Banyak. Dia pergi ke masjid di Tekan. Di masjid Kota Baru. Tuan-tuan.
Saya pun kagum lah, saya tengok Allahu Akbar. Saya minta dengan Allah, ya Allah, aku jadi seperti dia, apa ya Allah. Saya minta dengan Allah. Saya minta masa doa, ya Allah. Biar aku jadi seperti dia. Saya sebut nama dia. Aku seperti dia, apa dia, ya Allah. Sifat. Saya rasa kerdi saya. Saya ustaz, saya ngajar orang. Tapi saya tak boleh buat seperti dia buat. Tuan-tuan. Saya rasa hina aku. Mana meresak kalau kita mengajar kita dalam hati dia. Dia tak pernah tinggal sesi saya mengajar. Sehingga soalan. Kita sama, kita malu dia. Dia tanya kita tu, kita pun buat-buat. Kita malu. Setiap dia buat apa yang dia tanya. Allahu Akbar. Barakallah. Maka dia letak Nabi tu dengan umat yang ada seluruh ni, berat Nabi lagi. Nabi tak sekira. Tuan-tuan apalah. Okey. Summa. Lepas kisah habis Nabi, summa utiya bi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Allah mari Abu Bakar As-Siddiq pula. Abu Bakar duduk bawah ni, hidup-hidup lagi, duduk bawah, duduk tidur lagi. Masa Isra Mi'raj. Allah mari. Allah sebab tengok tuan-tuan. Kita minta supaya kita ni sudah ada dah nama di syurga, minta gitulah buat kita. Kita mengharap ke itulah. Buat kita minta dengan Allah jauh daripada azab kubur, jauh daripada mahsyar. Allah mempermudahkan pemuda urusan kita dan masuk dalam syurga. Dan Fa'iza nukira fin naqur, apabila sampai saat sesengkala mati ni, sesengkala ni kiamat. Dia kiamat ada dua, kiamat kecil mati, kiamat besar, kiamat subuh. Zalika yawma idzin yawmun 'asir. Masuk saja mati, masuk saja kiamat, bermulalah era susah hidup. Ya ni. Start mati hari ni, tak tanya lagi duduk semai jenazah ni. Bermula startlah era susah hidup atas dunia. Susah hidup dalam. Start situ. Tak ada orang mudah. Summa utiya Abi Bakr radhiyallahu. Kemudian dibawa mari Abu Bakar. Sebutir-sebutir Nabi tengok Abu Bakar As-Siddiq. Nabi perhati ni. Nabi tengok, Nabi nak tunjuk kepada orang yang hormat dia pula ni. Semua kita tengok televisi, kita tengok apa ni, apa dia. Itulah maknanya. Allahu Akbar. Wa summa utiya bi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bawa Abu Bakar fi kifah, letak Abu Bakar ni di fawada'u fihi kifah, letak di tempat timbang ni. Waji abi jami'u ummah. Kemudian didatangkan semua umat Nabi Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad, didatangkan seluruh umat Nabi Muhammad tok di sebelah timbangan Abu Bakar As-Siddiq. Fi kifah, tok sebelah para jahat Abu Bakar. Nabi tengok timbangnya tu congik berat Abu Bakar. Maknanya umat Nabi Muhammad ukur seluruh dunia ni tak akan sama dengan iman yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Tuan-tuan, mung siapa dia menuina Abu Bakar? Mung siapa dia? Mung tak tentu lagi syurga. Entah-entah neraka tu tahu. Ingat baik-baik tuan-tuan. Ingat. Jangan pernah terlintas dalam kepikiran kita. Siapa-siapa mengajar pun jangan taufik. Kalau ada orang mengajar taufik memburuk ke sahabat Nabi. Kami percaya. Itu mengaruh. Ustaz mengaruh. Mana-mana yang nak cuba nak menghina sahabat Nabi. Tuan-tuan saya nak nasihat. Kalau ada ustaz mengajar itu, pakai taufik. Tak senang dia mengajar. Pakai taufik. Boykot. Tak ada pasal kita dosa kita. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan. Orang yang paling terkemuka, terkenal selepas para anbiya ni dia. Sebutlah para anbiya ni 124,000 orang. Lepas nama, selara nama para anbiya ni dia tak? Tuan-tuan. Namanya.
Semua 124,000 para nabi dan para anbiya, para rasul ni, lepas nama apa tutup nama dia selalu di senarai syurga. Nah, kata Rasulullah, Abu Bakar ni akan mengetuai satu kumpulan ke syurga. Dia bawa pahala, bawa orang ke syurga. Bagai panji untuk ke syurga. Orang-orang amanah, orang yang siddiq, dia akan pergi panji, akan ikut dia apa? Amanah. Pergi amanah abadi. Apabila ditugah, apa amanah. Ditugah tuan-tuan, jangan orang bila ada tugas kita tak boleh, orang tugas kita tak pergi amanah. Kita bukan di golongan orang-orang yang akan masuk syurga, dibawa ke panji Abu Bakar. Amanah. Walaupun sini tidak dibayar gaji. Bayar gaji tak email. Tok Bila tak bayar gaji. Tapi apabila orang lantik kita Tok Bila, kita kena amanah. Apabila dilantik sebagai Tok Bila. Amanah kena ada. Pergi amanah ni, kita akan duduk di bawah panji Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang pergi amanah. Mana-mana ada jawatan AJK ni tuan-tuan ingat baik. Amanah jangan buat main-main. Allah akan tanya satu persatu. Walaupun tidak dibayar gaji. Pasal kita sanggup. AJK mana ada ni. Apa yang kita tugas, kita kena pergi amanah. Sesuaikan tugas kita. Ingat tuan-tuan. Tuan-tuan mati tanpa menunaikan amanah, tuan-tuan tanggunglah akhirat. Tuan-tuan yang sepakat berebut nak jadi AJK, di Masjid Al-Qudus dia berebut nak jadi AJK. Pasal apa? Pasal piti mana? Anggap piti mana? Berebut nak jadi AJK. Dia tak tahu pergi tunai amanah. Tuan-tuan. Akan ditanya, pengurusi akan ditanya, timbalan pengurusi akan ditanya, setiap semua akan ditanya. Walaupun tidak dibayar gaji. Apa ni, bendahari akan ditanya, penolong semua akan ditanya, AJK akan ditanya, AJK kemudian. Akan ditanya satu persatu oleh Allah SWT. Memang juga. Tuan-tuan. Abu Bakar ni akan diseru daripada setiap pintu syurga. Pintu syurga ni ada 8. Nama dia ni akan diseru 8 pintu syurga. Nak panggil, nak suruh Abu Bakar masuk. Kok dia? Tuan-tuan. Ni bukan caleng-caleng orang ni. Abu Bakar As-Siddiq ni. Bin Abi Quhafah. Ketika satu cerita dia tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Abu Bakar ni memasuki kebun taman. Dia tengok ada seekor burung yang berkicau-kicau. Dia tengok burung berkicau, duduk siu. Dalam keadaan dia tengok-tengok, dia berkata, dia kata, wahai burung, bertuahnya engkau dapat main, berkicau, boleh makan, boleh minum. Tanpa rasa takut akan hisab kamu nanti di akhirat. Lepas ayatnya, wahai burung. Sebab hisab di akhirat mu akan terlepas. Tapi aku akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Allah awakan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah cerita dulu. Abu Bakar ni apabila jadi khalifah, lantik dia jadi khalifah. Dia pendapatan dia sehari kalau mengikut dalam sejarah 500 dinar, dirham, untung sehari. Untung sehari 500 dirham. Tetapi apabila dia menjadi khalifah, dibayar hanya sekadar cukup-cukup untuk dia. 5 dirham ya. Sebulan. Dia terima. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, jangan buat kerja lagi, nak nego lagi, tak alih lagi ni, nak kerja, nego, nak dia jadi pemimpin. Dia tak nyata. Dia letak sebagai perniagaan. Sehingga satu hari bini dia kata, wahai suamiku, saya terasa nak makan benda manis. Boleh ke tak kalau gaji-gaji habis tu saya sipir sikit buat beli makanan ni. Akhir boleh. Tu lelaki dia kata sipir lah. Mana-mana boleh. 5 dirham. Belakang sikit. Tiba-tiba cukup boleh, adalah lebih sikit duit.
Dia pergi ayat ke Tok Laki dia nak pergi beli. Sayyidina Abu Bakar nak pergi beli manusia sebab dia janji dengan Tok Laki dia ni. Kata Abu Bakar, ya Allah, ada lebih lagi duit gaji aku. Maka dia ke bini dia, kita kena bagi semula ke Baitul Mal. Kerana lebih lagi duit makan kita. Pergi ke Baitul Mal semula. Betul. Betul nak banding orang lagu ni. Semula kita katalah 5 sen tu lebih lagi duit tu katalah lebih baki lagi dia ayat ke Baitul Mal potong gaji dia. Ni. Ketika itu Abu Ubaidah sebagai bendahari Baitul Mal. Abu Ubaidah mengiling. Allah, abeka bakpo gini. Tuan-tuan, kita bukan setakat hak kita, hak orang kita nak bedah. Orang kita nak bedah. Tak cukup lagi. Ya tuan-tuan. Kita bakar beringat tuan-tuan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu timbangnya pahala dia tak boleh nak banding dengan seluruh. Kita nak masuk juga. Nak kata ke dia masuk neraka. Nak kata dia apa ni babak jeti. Kita tu lagi setara mana amalan kita. Amalan kita setara mana. Kita tentu lagi tuan-tuan, kita duduk semajik ni tentu lagi kita duduk di pihak mana. Mati ni pun sekali lagi buatlah ke mana kita ni. Rumah kedok sepik dah kubur kita ni. Hanya Allah saja yang curah. Curah pada Allah. Nah, saya tengok ada member-member atas dalam WhatsApp tu. WhatsApp Muhammadi. Kau tahu itu email kita, itu email Ustaz kami, Cepakon, sakit kena kan. Tak khabar. Dia sama tua dengan saya. Allah kita bersyukur Allah bagi lagi saya sihat untuk mengajar lagi. Alhamdulillah. Rakan-rakan kita ada tak khabar. Bersyukur. Tuan-tuan. Dia siapa fikir tu nak kata ganas tuan-tuan. Tu kata dalam Quran tu. Qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kita akan kata kepada Allah, ya Allah kembalikan semula aku atas dunia. Balik semula ya Allah. Untuk apa? Aku nak buat amal baik sebab hak aku tinggal. Allah tu nulis kata-kata kita ni atas dunia ni, kalau tak nak mati tu, kita minta nak Tuhan balik. Qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan. Ya Allah balikkanlah aku semula atas dunia. Untuk apa tu tanya? La'alli a'malu salihan. Untuk aku buat amal soleh. Fima taraktu, hak mana aku tinggal. Hak aku sepatutnya aku buat, aku tak buat. Sepatutnya aku mari sembahyang Jumaat, aku tak buat. Sepatutnya aku sedekah, aku tak buat. Hak patutnya aku guna ketua, ni guna ketua. Fima taraktu, kalla. Allah jawab, kalla. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Menyesal pecah darah, tubuh air mata ke darah pun tak ada peluang. Aku sudah bagi peluang. Fursatun zahabiyah, peluang keemasan. Sekali saja yang aku beri. Mu cukup dengar aku ya. Dengar mu pergi intamasaktum bi amraini, mu pergi dua perkara, Quran dan hadis, Muslim. Mudah saya dengar ni, silakanlah. Makin nyesal satu masalah. Saya peringatan kepada kita tuan-tuan. Jadi saya setakat dulu, panjang lagi ni. Habis ni panjang lagi ni kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Hadis ni ganah ni tuan-tuan. Sebagai peringatan kepada kita. Jadi setakat dulu saya sudah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.